Saya, Afiqah Safira binti Suhaibi dari Sejarah 1. Saya, Fatin Sabrina daripada Sejarah 1. Dan saya pula, Nur Aida Safia binti Muhammad Mustafa dari kelas Sejarah 1. Setiap bangsa memiliki kisahnya sendiri, namun kisah yang kita dengar tidak selalunya datang dari suara kita. Sejarah Malaysia seperti banyak negara lain yang pernah dijajah, ditulis oleh orang luar, iaitu mereka yang melihat tanah ini dari mata penjajah, bukan dari hati rakyatnya. Dalam video ini, kami akan membawa anda mengembara dalam dua dunia persejarahan, iaitu kolonial dan Malaysia sentrik, dan memahami bagaimana dua lensa ini membentuk cara kita mengenal diri. Apabila kita menyebut tentang persejarahan, ramai beranggapan bahawa ia sekadar mengisahkan semula peristiwa masa lalu. Namun, siapa yang memerintah, bila perang berlaku atau bagaimana sesuatu kerajaan runtuh. Namun, hakikatnya persejarahan jauh lebih mendalam daripada itu. Ia bukan hanya tentang apa yang berlaku, tetapi juga bagaimana dan mengapa kisah itu diceritakan semula dengan cara yang tertentu. Dalam dunia akademik, persejarahan didefinisikan sebagai satu proses penulisan, tafsiran dan juga analisis sejarah yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor, iaitu termasuk latar sosial, politik dan ideologi penulis. Maka, sejarah bukanlah sesuatu yang neutral. Ia adalah hasil taksiran manusia yang memiliki pandangan dan juga kepentingan sendiri. Bayangkan, sejarah sebagai sebuah kanvas. Setiap pelukis melukis pemandangan yang sama, tetapi dengan warna dan gaya yang berbeza. Begitulah pensejarahan. Apa yang dilihat dan ditulis bergantung pada siapa yang memegang berusnya. Persejarahan kolonial bermula apabila kuasa-kuasa Eropah seperti Portugis, Belanda dan juga British datang ke tanah Melayu. Mereka bukan sekadar menjajah dari segi ekonomi dan politik, tetapi juga membentuk naratif sejarah. Melalui catatan laporan dan juga buku yang mereka hasilkan, lahirlah satu versi sejarah yang melihat dunia dari sudut pandangan penjajah. Dunia yang memusatkan Eropah sebagai pusat kemajuan dan juga tamadun. Contohnya, buku British Malaya oleh Sir Frank Swettenham, tanah Melayu digambarkan sebagai wilayah yang tidak bertamadun sebelum kedatangan British. Orang Melayu dilukis sebagai bangsa yang malas, pasif dan tidak tahu mengurus tanah air sendiri. Pandangan inilah yang dikenali sebagai Eropah sentrik, iaitu satu cara berfikir yang meletakkan Eropah di pusat segalanya. Tetapi, pernahkah kita bertanya, siapakah yang mendapat manfaat daripada naratif ini dan siapa pula yang hilang suaranya? Persejarahan kolonial bukan sekadar catatan peristiwa. Ia alat kuasa. Ia membentuk persepsi bahawa hanya penjajahlah yang mampu membawa kemajuan dan peradaban. Sedangkan dalam realiti, masyarakat tempatan sudah pun memiliki sistem pemerintahan, undang-undang adat dan jaringan perdagangan yang tersusun sebelum mereka datang lagi. Inilah yang menjadikan sejarah begitu penting untuk difahami. Ia bukan sekadar tentang mengingati masa lalu, tetapi dengan menyoal semula siapa yang menulis masa lalu itu dan tujuannya apa. Jika sejarah ditulis oleh pihak yang berkuasa, maka kisah mereka akan kekal dominan. Tetapi, kita mula menulis semula dari sudut pandang kita sendiri. Barulah lahir sejarah yang benar-benar mencerminkan jiwa bangsa. Persejarahan ialah perjalanan memahami kebenaran di sebalik kata-kata. Ia mengajak kita untuk berfikir secara kritikal agar sejarah tidak hanya menjadi alat kuasa, tetapi juga cermin yang jujur untuk bangsa.
Apabila kita bercakap tentang persejarahan kolonial, kita sedang membincangkan satu bentuk penulisan sejarah yang berpusatkan Eropah atau dalam istilah akademik, Eropasentrik. Dalam pandangan ini, Eropah dilihat sebagai pusat segala kemajuan, tamadun dan ilmu. Dunia Timur pula dianggap sekadar pinggiran, tempat eksotik yang perlu diperadabkan dan diselamatkan. Melalui sudut pandangan ini, sejarah tanah Melayu sering diceritakan sebagai kisah sebuah bangsa yang lemah dan tidak mampu mentadbir diri sendiri, sehinggalah datangnya Barat membawa obor kemodenan. Tetapi, benarkah begitu? Dalam bahasa Melayu, benar-benar tidak bertamadun sebelum penjajah datang? Atau adakah ini satu bentuk naratif yang sengaja dicipta untuk menjustifikasikan penjajahan? Di sinilah pensejarahan kolonial memainkan peranan, bukan sekadar merekodkan peristiwa tetapi membentuk persepsi. Mereka menulis untuk meyakinkan dunia bahawa penjajahan adalah satu tugas moral, bukan penindasan. Dalam buku British Malaya terbitan 1895, Sir Frank Swettenham menggambarkan orang Melayu sebagai bangsa yang sopan tetapi malas, tidak berdisiplin dan tidak mempunyai semangat kemajuan. Beliau menyatakan bahawa masyarakat tempatan tidak akan mencapai kemajuan tanpa bimbingan Barat. Cacatan seperti ini bukan sekadar pemerhatian, ia adalah naratif yang direka-reka untuk memaparkan penjajah sebagai penyelamat dan juga pembawa ketamadunan. Inilah strategi halus kolonialisme, bukan hanya menguasai tanah tetapi juga mengawal fikiran. Lebih menarik lagi, karya-karya kolonial sering menggambarkan penjajahan sebagai satu proses beradab. Apa yang mereka panggil sebagai The Civilian Mission, mereka percaya bahawa orang Eropah mempunyai tanggungjawab moral untuk menyebarkan tamadun dan juga kemodenan kepada bangsa Timur. Namun, di sebalik retorik peradaban itu, terselindung agenda ekonomi dan juga politik, di mana penjajahan sebenarnya bertujuan menguasai sumber, memperluas pasaran dan juga mengukuhkan pengaruh global Eropah. Tetapi dengan menulis sejarah, seolah-olah mereka membawa kemajuan. Imej penjajah dilihat sebagai suci dan juga terhormat. Sebabnya, sejarah tempatan menjadi sekadar nota kaki dalam buku besar penjajah. Kewujudan kerajaan-kerajaan Melayu lama seperti Sriwijaya, Melaka dan juga Johor Riau hanya disebut sepintas lalu, seolah-olah tiada nilai besar dalam campur tangan Barat. Bahkan tokoh-tokoh Melayu seperti Hang Tuah, Tun Perak dan Sultan Mansur Shah digambarkan lebih bersifat legenda daripada realiti sejarah. Kolonial ini juga menimbulkan satu lagi kesan, iaitu mewujudkan rasa rendah diri terhadap bangsa sendiri. Apabila generasi selepas penjajahan membaca buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang luar, mereka mula mempercayai bahawa bangsa mereka tidak sehebat yang disangka. Inilah yang disebut oleh sejarawan Edward Said yang sebagai Orientalism. Pandangan Barat terhadap Timur yang penuh stereotip, kononnya Timur itu malas, mundur dan mistik, sementara Barat rasional dan maju. Namun, jika kita mengelak karya asli orang Melayu sendiri, gambaran itu jauh berbeza. Dalam sejarah Melayu, kita dapat melihat struktur politik yang tersusun, konsep keadilan yang tinggi serta sistem diplomasi yang matang. Hikayat seperti Hang Tuah pula menonjolkan nilai kesetiaan, kebijaksanaan dan semangat mempertahankan maruah bangsa. Semua ini membuktikan bahawa orang Melayu sudah memiliki tamadun yang kukuh jauh sebelum kedatangan penjajah itu sendiri. Maka, persoalan penting di sini bukan sekadar siapa yang menulis sejarah itu, kerana makna yang ditulis dalam buku dan membentuk cara kita berfikir tentang diri dan asal-usul seseorang. Pandangan Eurocentrik ini meninggalkan kesan yang sangat besar terhadap cara kita, iaitu masyarakat Malaysia memahami saja sejarah sendiri. Dalam sistem pendidikan kolonial, kurikulum dirancang dan teliti untuk menonjolkan imej penjajah sebagai pembawa tamadun dan penyelamat. Setiap kisah kejayaan, setiap pembangunan, semuanya dikaitkan dengan nama-nama British. Seolah-olah tanpa mereka, tanah Melayu hanyalah hutan dan tidak akan berkembang. Lebih menyedihkan lagi, sejarah yang diajar bukan bertujuan untuk membangunkan jati diri, tetapi untuk menanam rasa rendah diri. Sebagai anak-anak Melayu pada ketika itu,
membesar dengan persepsi bahawa mereka lemah, bahawa kemajuan hanya datang apabila Barat datang memimpin. Inilah racun halus yang disuntik ke dalam minda. Penjajahan bukan lagi melalui senjata, tetapi melalui pendidikan dan juga wacana. Contohnya, dalam buku sejarah kolonial seperti History of the Malay State, tokoh-tokoh perjuangan seperti Dor Said, Tok Janggut, Mat Kilau dan Datuk Bahaman dilabel sebagai pemberontak. Istilah itu sendiri syarat dengan makna, di mana pemberontak bermaksud seseorang yang menentang kerajaan sah. Namun, kerajaan yang mereka lawan ketika itu ialah penjajah asing yang merampas hak dan juga kedudukan negeri. Sudut pandang kolonial, mereka dianggap sebagai pengacau. Tapi dari sudut bangsa kita, mereka lah wira yang mempertahankan maruah tanah air. Beginilah cara sejarah kolonial bekerja. Ia mengubah istilah dan makna. Mereka mempertahankan tanah air dianggap ancaman, sementara penjajah yang menindas dipanggil pentadbir yang beradab. Lambat laun, istilah-istilah ini menjadi norma dalam buku teks dan juga pemikiran rakyat. Kesan penjajahan kolonial tidak berhenti pada tahun abad ke-19 atau awal abad ke-20. Ia berlarutan hingga ke hari ini dalam bentuk pemikiran dan budaya. Kita mula menilai sesuatu melalui kacamata Barat. Dalam seni bina, bangunan bergaya kolonial dianggap megah dan berprestij, manakala rumah Melayu lama dilihat kuno. Dalam pakaian pula, sut Barat dilihat rasmi, manakala baju Melayu dianggap hanya untuk acara tertentu. Dalam bahasa pula, bahasa Inggeris dikaitkan dengan kemajuan, sementara bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu dilihat tidak antarabangsa. Ini yang kita panggil penjajahan minda, colonial mentality. Ia lebih berbahaya daripada penjajahan fizikal kerana ia menakluk tanpa perlu berperang. Apabila bangsa dijajah pemikirannya, maka segala yang datang dari luar dianggap lebih unggul. Kita mula memandang rendah pada nilai sendiri, pada tradisi dan pada sejarah kita sendiri. Inilah legasi halus yang ditinggalkan oleh penulisan kolonial. Bahkan dalam bidang undang-undang dan juga pentadbiran, banyak struktur kolonial yang masih kekal. Sistem perundangan, konsep tanah dan juga birokrasi semuanya berakar daripada sistem British. Walaupun negara telah merdeka, pemikiran dan struktur itu sukar diubah kerana ia telah lama tertanam. Soalannya kini, bagaimana kita mahu membebaskan diri daripada cengkaman naratif ini? Langkah pertama ialah menyedari bahawa sejarah bukan milik sesiapa, tetapi milik bangsa yang berani menulisnya semula. Kita perlu membaca semula sejarah dengan suara kita sendiri, dari perspektif kita sendiri. Itulah asas kepada pensejarahan Malaysia sentrik yang akan kita bincangkan selepas ini. Selepas kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1997, muncul satu gelombang baru dalam dunia penulisan sejarah, iaitu gelombang yang menolak pandangan penjajah dan memulihkan maruah bangsa. Pensejarahan Malaysia sentrik bukan sekadar menukar nama penulis daripada Barat kepada orang tempatan, tetapi lebih daripada itu. Ianya mengubah cara kita memahami sejarah tersebut. Kalau persejarahan kolonial menunjukkan kehebatan Eropah, persejarahan Malaysia sentrik pula berusaha menonjolkan jati diri rakyat. Fokusnya bukan kepada penjajah, tetapi kepada perjuangan rakyat, kepada tokoh-tokoh kecil yang dulunya dipinggirkan dalam naratif besar sejarah itu sendiri. Ahli sejarah seperti Buyung Adil, Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman dan Ho K. Kim memainkan peranan penting dalam membina semula sejarah bangsa dengan berpaksikan sumber tempatan. Mereka tidak hanya bergantung kepada dokumen kolonial tetapi turut menggunakan manuskrip Melayu, hikayat, salah silah kesultanan dan cerita rakyat sebagai bahan rujukan. Pendekatan ini membuka ruang kepada sejarah yang lebih menyeluruh, bukan hanya tentang raja dan pembesar tetapi juga petani. Pendekatan Malaysia sentrik ini juga menilai semula peranan Kesultanan Melayu Melaka. Jika dahulu dianggap hanya sebagai sistem feudal yang lemah, kini ia dilihat sebagai model diplomasi dan perdagangan antarabangsa yang sangat maju. Melaka bukan hanya pusat ekonomi serantau,
tetapi juga jambatan antara tamadun timur dan barat. Menariknya, persejarahan moden tempatan menolak idea bahawa tamadun Melayu mundur. Kita lihat bukti sistem undang-undang seperti Undang-Undang Laut Melaka, struktur pentadbiran teratur, hubungan diplomatik dengan China, Arab dan juga India. Semua ini menunjukkan kemajuan yang setanding dengan tamadun dunia lain pada zamannya. Persejarahan tempatan juga memperkenalkan semula tokoh-tokoh yang dilupakan seperti Tok Janggut, Dor Said dan Mat Kilau, bukan sebagai pemberontak tetapi sebagai pejuang kemerdekaan awal. Kini, mereka diangkat semula dalam naratif sejarah kebangsaan sebagai simbol keberanian. Melalui pendekatan Malaysia sentrik, inilah kita belajar untuk melihat sejarah melalui cermin kita sendiri. Kita menulis semula kisah bangsa bukannya untuk menolak masa lalu, tetapi untuk memahami siapa kita pada hari ini. Menariknya, persejarahan Malaysia sentrik turut mengangkat suara yang dulu terpinggir, termasuk wanita Melayu dan juga kaum minoriti. Tokoh seperti Tun Fatimah, Cik Siti Wang Kembang dan Masuri tak lagi dilihat sekadar legenda, tetapi sebagai simbol ketabahan dan juga kepimpinan. Kalau kita bandingkan secara terus, koloni adalah alat kuasa, manakala persejarahan Malaysia adalah alat kesedaran. Yang satu menunjukkan, yang satu lagi membebaskan. Dalam erti kata lain, menulis sejarah ada satu bentuk kuasa dan kuasa itu menentukan siapa yang dianggap sebagai wira. Kesimpulannya, persejarahan bukan sekadar tentang masa lalu. Ia tentang masa depan kita. Sejarah mengajar kita untuk menilai asal-usul, memahami perjalanan dan membina arah baru. Bila kita tahu siapa yang menulis kisah kita, barulah kita sedar bahawa sejarah bukan hanya catatan di kertas semata-mata, tetapi cermin jati diri bangsa. Selama ini, banyak kisah bangsa kita disusun melalui kaca mata orang lain. Tapi pada hari ini, kita ada peluang untuk menulis semula dan untuk mentafsir semula sejarah Malaysia. Setiap rakyat, dari pelajar, guru, sejarawan, hinggalah pencipta kandungan digital, semuanya berperanan dalam membentuk wajah sejarah negara.